ada 7 benda perbuatan kecil je. 7 perbuatan Allah ampunkan semua dosa dia daripada Jumaat tu sampai Jumaat akan datang. Diampunkan semua dosa kecil dia. Yang pertama yang Nabi sebut iaitulah mandi sunat Jumaat sebelum pergi ke masjid. Mandi sunat Jumaat ni niat dia saja aku mandi sunat Jumaat. Simple je. Laki-laki boleh buat, orang perempuan boleh buat dan boleh niat ini sunnah Rasulullah. Niat lelaki macam tu. Aku buat dan mengikuti Nabi SAW. No? Setiap sunnah yang tuan-tuan hidupkan akan mengundang keberkatan dan juga ketenangan dalam diri orang yang mengamal. Sunnah yang betul-betul Nabi buat. Mandi sunat Jumaat, kita boleh niat yang tu sunnah Rasulullah. Bagi tahu dalam hati kita ini sunnah Nabi. Aku melakukan, aku menghidupkan sunnah Nabi. Wahai Allah, buatlah hati kita. Kita sedar yang kita sedang menghidupkan sunnah Nabi. Yang tu yang terbaik. Dia mandi hari Jumaat, semua orang mandi Jumaat. Semua orang mandi hari Jumaat. Bezanya lintaskan niat dalam hati. Semua orang dalam dunia ni bahkan mandi hari Jumaat. Beza di antara orang lain dengan kita tahu apa yang kita buat dan kita niat apa yang kita buat. Di situ berbeza. Di situ beroleh pahala, ketika niat itu beroleh keberkatan. Waktu niat kita lintas niatkan, wahai Allah, ni sunnah Rasulullah. Wahai Allah, aku hidupkan sunnah Nabi dalam hidup aku. Nombor 2, dia ada 7. Yang pertama, mandi sunat Jumaat. Yang kedua, membersihkan diri. Seperti mengemaskan misai, kuku, bulu, ari-ari, memakai pakaian yang paling bagus. Tak semestinya baru. Yang ni orang lelaki lah. Orang lelaki di sunat Jumaat, dia ada pakaian khas untuk solat. Pakaian khas untuk solat. Nombor 3, mengemaskan rambut dan janggut dengan meminyakkannya. Rasulullah meminyakkan rambut dan lihyah. Lihyah ni yang tumbuh di sini. Pada hari Jumaat, Nabi selalunya meminyakkan rambut dan jambang dengan minyak zaitun. Dengan minyak zaitun. Keempat, memakai minyak wangi. Yang ni tak kira, bukan syarat hanya minyak angkar, minyak wangi apa-apa pun waktu kita pakai tu. Ini sunnah Rasulullah. Sunnah yang kelima, datang awal ke masjid. Yang ni dia ada nikmat yang tak boleh cerita, yang tak boleh digambarkan. Nikmat hadir awal ke masjid hari Jumaat. Yang keenam, mendirikan sebarang solat sunat sebelum khutbah bermula. Masuk masjid, semayang sunat dulu. Sunat apa pun tak apa. Tahiyatul masjid, duha, qada pun boleh. Dan yang ketujuh, mendengar khutbah secara bersungguh-sungguh. Bukan lena bersungguh-sungguh.